ada jambul. Kita ada jambul. Tapi aku kena tunduk sikit sebab kepala aku kena potret tu. Dia ada workshop, tu ceramic workshop studio, ada cafe, ada terracotta. Aduh, tinggi tangganya sebenarnya. Kita nak duduk di sini. Makanan kita sudah sampai. Hello guys. Hello. Selamat siang dari Bali. Selamat siang. Welcome back to our channel guys. Welcome back. Guys, hari ni hari kedua kita di Ubud. Yes, hari ni Kita nak pergi jalan-jalan sikit lah. Kan. Sebenarnya kita relax saja. Kita tak ada plan apa-apa sangat. Kan. So kita just nak jalan-jalan around here. Yeah. Dan nak makan juga guys. Cuba tengok guys lahan-lahan ni. Ini padi tapi dia dah dah tuai. Yang ini view kita. Ini view kita. Ini lahan padi, sebelah sana tu adalah corn. Ini lahan kita. Ini yang bukan lahan kita lah. Ini view kita. Lahan orang. Okey. Dan ini adalah villa kita you. Ni. Villa kita yang kedua tu. Ni. Yang tu. That one. Okay guys, harap korang happy dengan video kita so far. And then lepas ni kita akan pergi kita akan pergi explore banyak tempat lagi untuk korang. Untuk itu janganlah lupa untuk subscribe and like lah guys. Jangan lupa jalan-jalan, bagi-bagi tips. Nanti korang boleh lah kita pergi juga. Dan boleh stay dekat bila-bila kita stay juga. Kita akan tunjuk, kita akan share dia punya details dia dekat description. Okay, let's go Mus. Sekarang ni dah pukul 1, dah pukul 12 pukul 1 dah. Kita saja korang buat sikit lah dan relax saja. Okay, jom Mus. Let's go. Okay, ni motornya park di sini dulu ya. Okay, let's go. Okay, kita tengah jalan kat area ni punya. Nampak tak? Titik. Hai bebek. Yes, the original bebek tepi sawah. Buat bebek tu kau makanlah tepi sawah. Inilah bebek. Makan bebek tepi sawah. Okay guys, kita nak tengok bebek secara up close. Up close ke? Macam tak pernah tengok itik ke? Tapi dia lain. Bebek di bawah. Kan, ni bebek tepi sawah. Hai bebek. Dia ada jambul. Nampak kita ada jambul. Itu pun ada jambul juga. Itu mungkin dia punya ketua kot. Hai bebek. Bye. Oh, dia kat situ lah kawan-kawan dia. Yalah, memanglah kat situ tadi. Sekarang tengah jam dah. Kan diorang tengah buat jalan. Jadi kita dekat mana? Kita tengah stop kat tepi atas jambatan ni. Nampak tu sungai dia. Ni kan? Cepat. Berhenti. Okay guys, kita dah sampai Di di Serayu Pottery. Tapi kita just datang nak tengok je lah. Kita tengok je. Kita tak masuk kelas dia lah di slide. Jom lintas. Cantik gila guys tempat ni. Kan? Instagramable lah guys tempat ni. Kan? Just ada foto. Dia RM10,000. Ya, RM10,000. RM10,000 per person. Kau nak masuk. Okay, kita akan masuk RM10,000 jap.
Guys, ini potri-potrinya guys. Cantik guys. Cantik. Alamak, tapi aku tinggi sikit guys. Kan? Saya terkena. Very colourful. Cantik. Guys. Tapi aku kena tunduk sikit guys sebab kepala aku kena potret tu. Itulah guys. Kita ada a few places juga. Ada yang lurus. Ada. Guys, banyak gila guys potri dia. Guys. Okay guys, dia ada lagi satu tempat di tangga. Di tangga. Ada gambar dia seorang. Ni banyak juga ni tepi ni guys, tinggal gelantung. Bapak ni yang buat, bapak dia tak ada. Bapak dia keluar. Oh, dia kata bapak dia keluar? Suami dia lah. Oh, ini. Okay guys, ni lah. Dia ada kelas guys. Kan? Betul tak Mus? Ni kelas Dia ada workshop, ceramic. Ceramic, workshop studio, ada cafe, ada terracotta. Aduh, tinggi tangganya sebenarnya. Oh, ni tempat kelas dia. Staff only. Okay. Ya, okay. Bisa masuk kan? Lagi perbaikan. Oh, diperbaiki. Okay. Cantik guys. Kita ke bawah tadi. Udah. Guys, tengok lawan ni macam dah hujan lebat ni. So, kita on the way nak pergi makan. Nanti kita tunjuk kita nak makan apa. Kau rasa kita makan apa kat Ubud? Guys, tengoklah macet gila ni. So, kita nak pergi makan dekat sini. Bebek Joy. Nampak tak? Bebek Joy. Dekat kanan, kat dalam sana. Terima kasih. Okay, inilah entrance dia ke Bebek Joy ni. Oh, besar Okay, kita dah sampai Welcome to Bebek Johnny Restaurant. restaurant. Ni kot Bebek Joy ni. Ui, kilat. Alamak. Itulah ambil jas lah. Kita pergi ambil baju hujan. Sebab macam akan lebat je ni. So kita sediakan baju hujan sebelum hujan. Jom. Ya. Oh, cantik guys. Bebek Johnny dia ada sama juga. Okay. Bebek Johnny. Oh, Bebek Johnny ada kat situ ke? Cashier. Oh, dia ada kedai-kedai. Kedai souvenir ataupun Krepek-krepek. bebek. Yang air. Tempat buat air. Tak minta dulu dekat dia dah kan? Dekat atas ni lah. Yelah, kita duduk atas tu. Cantik. Dia punya ni. Ya.
Terima kasih. Ini dah lama ataupun baru? Sudah lama. Oh, sudah lama ya. Kita nak duduk di sini. Situlah. Sini. Sini. Dia ada tempat duduk macam tu dan kita pilih yang ni. Okay, jom. Dah hujan. Okay guys, ni lah menu di Bebek Johnny Restaurant. Jom kita tengok ada Ada appetizer. Macam-macam lah appetizer semua Yes. ada soto lah. Lepas ni main course. Main course dia ada crispy duck, traditional smoked duck, bebek bakar, bakmi goreng ayam, bakmi goreng seafood, mi kuah, ayam kampung sekembang. Ui, sekembang Kembang je. Lepas tu carrot ikan. Cari ikan. Carrot ikan tak tahu yang mana satu. Kan adalah, tengoklah kalau ada gambar, adalah gambar kan. Lepas tu Banyak main course, lagi. banyak lah main course dia sebanyak. Ni apa pula ni you? Ikan. Ni semua ikan. Smoky. Gurami asam manis, tuna. Lepas tu ni main course juga nasi goreng. Nasi goreng kampung, nasi goreng seafood, aneka sate, gado-gado, cap chai. Ada main course lagi. Oh, banyak. ini lauk kot. Kan? Ni Udang lauk. kari. Ya. Lauk. Ini apa ni macam ni? Nasi campur Bali. Ni kita pernah makan dulu kan? Nasi campur Bali ni. Sedap ni nasi campur dia macam-macam kat situ guys. Lepas tu ada ni dah European. Western. Yeah. Western food dah. Boleh lah Western food. Ada Western food. Okay, kalau feeling boleh lah order. Ini set. Ini set. Set menu untuk seorang. Set menu untuk seorang. Semua ni untuk seorang lah, tapi dia comes together with Yeah. dia punya ni lah apa? Banyak. Appetizer, dessert. Menu nombor 7 ada ikan-ikan. Ini Bali tadi, nasi campur Bali. Ni apa ni? Smoked duck juga. Ikan. Banyak lah menu tu guys. Banyak. Ni dessert dia. Dessert dia ada fried banana, pisang goreng. Ada juga pisang goreng, ada banana spring roll, ada pisang raja, caramel pancake, papaya, fried pineapple. Fried pineapple you ada? Fried pineapple. Fried pineapple served with ice cream. Dan lastly, dia punya drink. Drink list. Air biasalah. biasalah. Ada jus-jus, alpukat. Jus. Adakah kita akan order alpukat? Mungkin kita tengok dulu. Kalau sebab alpukat guys, kalau order dia akan senang kenyang. Kenyang kan. Nanti kan tak dapat habis makanan. Okey, jom kita order sekarang. Okey guys, Makanan kita sudah sampai. So ni kita orang order bebek sambal mata. Sambal mata tu ni lah guys. sambal. Sambal mata ada bebek goreng biasa. Yes. Tapi dia taruh sambal mata on top nanti. Yes, kan dah. Lepas tu dia Dia ada apa you? dia ada Sate bagi ayam. sate ayam. Dia ada bagi ni macam apa? Kerabu sayur. Kacang panjang dengan toge. Okey. Lepas tu Dia ada bagi Tomato. Kita lihat dia sambal mata dengan sambal. Lepas tu sambal merah aku tak tahu dengan ni lah keropok. keropok. Air order apa you? Okay, I order kelapa jeruk, orange dengan coconut. Aku order alpukat. Yeah. Ataupun avocado. Okey, Nak rasa jom air? kita minum air dulu. Tengok you. Tengok view kita Kan ni macam mana. view kita orang makan. Ui, Makam. sedap. Lemak. Lemak berkrim. Alpukat ni macam biasa akan ada dia punya coklat dia. Yeah. Okey, Jom. apa tunggu lagi guys?
Jomlah kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jauh ya? Macam ni. Tapi kita makan bebek dulu. So, masa bebek dia Bebek kosong dulu. crispy duck. Sedapnya. Memang crispy. Memang crispy gila guys. So kita makan bebek dengan sambal matah juga. Sambal matah ni guys, dia ada bunga kantan juga dalam dia. Ada bawang, cili. Pedas kan? Sangat sedap. Marvelous. Sini pula. Apa? Macam kerabu kan? Kerabu. Kerabu kacang panjang dengan toge. Tu berapa? Cukup rasa dia. Last but not least. Sedapnya. Pasti dia. Dah. Tak gila sate ayam ni guys. Okay. Untuk makan guys. Makan. Bismillah. Lalu kita makan dekat bebek tepi sawah guys. Kan? Ni kita try Tapi bebek. bebek Johnny. Ni semua atas rekomendasi dekat kita orang punya bila tu punya cleaner. Yang clean kita punya pool tadi. So aku borak-borak dengan dia, aku tanyalah dekat mana lagi bebek yang sedap kat sini. Dia kata bebek Johnny. So kita selalu makan dekat bebek tepi sawah. Sebab dia kata kalau kat bebek Johnny lagi sedap. So kita orang cuba. Memang lagi sedap. Kan? Memang Itu lagi sedap. sila. Kan ada setting duduk kan. Tapi untuk video back kita buat kat sini kan. Kan. Cantik dengan view dia. Walaupun dengan hujan-hujan pun kan. Sebenarnya kekurangan duduk bersila ni sebab dia punya meja ni rendah. Kau tak letak kaki kat bawah. So kau kena duduk bersila macam tu dah jauh lah sikit. Tapi okey je kalau duduk bersimpul ke. Ni macam tunduk bersimpul, so kaki sebelah boleh masuk ke dalam. Duduk bersimpul lagi senang, lagi dekat dengan ni. Kan? Dia punya tulang pun crispy eh. 2,000 years later. Hi guys. Guys. Tengoklah kita ada apa kat sini. Weh, apa ni weh? Tisu je guys. Weh, licin. Humus punya, ni aku punya. Terus yang minta sambal ekstra. Dan ini adalah tulang-tulang Yes. yang tak boleh makan. hasil daripada ni, makanan kita. Sebab crispy duck ni sebenarnya tulang dia pun boleh makan, tapi tak semua bahagian lah. Patah gigi kan kalau makan. Tapi dia boleh guys, yang small-small tu kau boleh gigit. So dia crunchy Yes, lah. dia crunchy. Okay guys. Kita minum air. Kita juga ada order apa Mus? Kita ada dessert. Dessert. There you go. This Ni is dah the sampai. dessert. Tapi This dia dah cair sikit lah. Dia is- punya ice cream tu. Ice cream dia Sebab strawberry. dia sampai tadi masa halfway kita makan tu. Yes. Korang rasa ni apa? Kita orang pun first time nak cuba benda ni sebab kita tak pernah nampak ada menu ni. Yes. Iaitu This is fried pineapple. nanas Nanas goreng. goreng. Nanas goreng guys. Macam Sebab mana dia, rasanya? sebab dia kan ada
Apa banana. Banana. Fried banana, tapi kita macam kita nak try yang lain sikit kan. Fried banana biasa je kan guys. Apa kata kita cuba something yang different. Yes. Okay, jom kita cuba. Kita cuba jap. Okay kan. A few minutes later. Okay, jom kita cuba fried pineapple. Fried pineapple. Apa bukan banana? Pineapple. Pineapple guys, okay. Bismillah. Ui, keras. So, pineapple Kita makan macam ni je kot terus. dia cucur pineapple. Oh, no, Boleh. Dah makan tak ada energy. Okay. Taruh ais krim sikit Taruh ais sebab dia krim. kan dia. Ais krim strawberry guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Something interesting. Sebab pineapple yang digunakan adalah pineapple masak lah. Lain kan? Tak pernah rasa. Kan? Boleh cuba dekat rumah. Lepas tu dia punya butter dia pun ada lain sikit guys. Dia ada macam rasa cinnamon sikit. Kan? Dia memang macam tebal sikit kan? Dia memang tepung butter dia. Ini pineapple guys. Dia bukan pink pineapple. Dia bukan pink pineapple tau. Pink pineapple? Menarik guys, menarik sebenarnya. Kan? Something yang kau tak pernah rasa. Ya. Actually dia rasa macam banana goreng pisang goreng. Tapi ni pineapple lah. Tukar je rasa banana tu ke pineapple. Okay lah. Aku dah tak boleh bersila lama ni. Ya Allah. Rasa nak cramp kaki. Dia tak flexible guys. Dia tak flexible. Aduh. Tapi nak juga duduk sini kan. Walaupun terseksa demi makanan. Padahal ada je kerusi-kerusi kan kat sana. Mus guys. Tak boleh duduk cangkong. Dan tak boleh buat macam ni. Tegak. Tak boleh guys. Dia akan duduk macam ni. Ni tak boleh pun sampai kaki tu guys. Okay, jom. Tak boleh kan? Makan. Okay. Dia ada kesiasatan tu guys. But I love it. Sebab dia macam lain. Dia macam benda yang kita tak pernah rasa. Guys, hujan lagi. Dah sejam dah kot So, kita pun tak tahu nak buat apa ni. Kita masih dekat bebek, kedai bebek ni. So, itulah. Nak gerak pun tak boleh. Nak pergi mana-mana tak boleh. Boleh lah tapi basah lah. Kan? So, tak tahulah. Tengoklah kejap lagi. Jatuh dalam sawah habis aku punya. Weh, Fred jatuh. Cuci dah longkang tu guys, sini bersih. Okay guys, makanan pun dah sampai. Yang ni ayam crispy, sambal hijau, ni sambal Welcome to Villa number 3. Tapi sini tu ni tak ada lampu kan? Tak ada lampu lah. So macam agak gelap sikit. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan video yang lebih menarik dari kami.